Halo, selamat malam. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini bodoh punya Ramanan ah. Lu tengok cara dia cakap dalam itu video, nanti saya share dalam Facebook lah. You tengok cara dia cakap. Dia cakap apa tau? Oh, ini itu tamrin ah, tamin dahari ah. Hari ni isi borang, besok pergi pecah itu kuil. Apa logik dia? Apa niat dia cakap. So, saya pun mau tanya sama you, Ramanan. Apa niat you punya ini Menteri KDN jumpa sama ini tak boleh pakai punya orang yang menghuru-harakan ketenteraman awam, ketenteraman perkauman. Apakah niat ini Menteri Besar Bangang you, Menteri Besar Selangor, terima senarai rumah-rumah ibadat bukan Islam yang dia kata haram. Sini lu cerita, you kutuk ini orang. Lu ingat apa? Orang India, orang Malaysia semua bodoh kah Ramadan? Yutan kita semua orang isap masih minum susu dalam botol kah? You ingat semua orang India bodoh kah? Apa lu cakap orang India tak faham? Orang India semua faham. Lu orang punya PKR punya drama, DAP punya drama, semua orang India sudah faham. Orang India ini kali takkan kena tipu lagi sekali. Ada faham kah? Beratus laporan polis sudah dibuat terhadap dia, terhadap lagi satu orang ustaz. Tak ada tindakan. Apa tindakan? Semua drama, cuci mata punya tindakan. Untuk put salt on the wound, taruh garam atas luka. Ini macamnya gambar semua keluar. Ini tengok. Sini you kutuk dia, sini lu punya parti punya geng semua, lu tengok apa dia orang buat. Saya minta rakyat Malaysia lah semua, terutamanya kaum India dan Cina lah. You tengok ini drama, fikir punya drama. Apa tujuan dia? Sekarang saya tanya you, baliklah Ramadan. Apa tujuan lu? Apa niat you orang? Ini dua gambar ni, apa makna dia? Lu ingat apa semua orang India biar orang semua tengah mangga kah? Deh. Tak apalah, you tadi lu apa cakap, kita diam itu tidak bermakna kita tak ambil tindakan. Tadi lu cakap kalau kita ambil tindakan, dia orang kata kita ni macam dulu punya government this and that lah. Apa tindakan lu ada ambil? Apa tindakan pun tak ada ambil? Itu satu budak India tau, yang lu orang silap pergi tangkap, atau itu polis tangkap, lepas tu surat kasih bebas. Terus pakai baju oren. Tapi ini Mairandi semua tak ada pakai baju oren pun. Kenapa double standard? Kenapa double standard? Hari-hari tau, ini bangangnya, ini barwa ni. Dia ada keluar kenyataan tau. Orang India joget dalam keadaan mabuk dan tak sedar diri semasa perayaan Thaipusam. Beratus tau, 700 lebih laporan polis dibuat kalau saya tak silap. Apa tindakan? Sudah 1 tahun lebih tau. Kita you jangan ingat kita tak ambil tindakan. Kita akan ambil tindakan. Kita dalam proses ambil tindakan, kita ada bincang dalam itu mesyuarat kabinet. Ini kalau kadang yang cerita tau. Ini Todi kadang yang cerita. Tahu tak? Ini semua, lu ingat semua orang India bodoh lah Ramadan. Cara you cakap malu punya bahasa pun berterabur tau tadi. Lu cuba pergi dengar balik apa lu cakap lah. Macam bodoh punya orang tau. Saya pun tak faham lah. Tengoklah, rakyat Malaysia tengok. Sini Ramadan drama. Sini Ramadan cerita pasal ini orang. Sini dia Menteri Besar Selangor terima. Ambil gambar tau, tengok. Berapa ratus kuil haram yang dia cadang mau kasih roboh. Ini tengok Menteri KDN sama. Ini Mairandi. Dia dalam dia punya Facebook dia cakap saya telah berbincang panjang lebar pasal isu kuil ini semua. Dia siapa lah? Dia siapa ini orang mau jumpa dia? KDN Minister. Apa pasal perlu jumpa ini orang yang menghuru-harakan keharmonian perpaduan perkauman di Malaysia?